Ni kisah seorang ibu yang sanggup jadi bahan jenaka semata-mata untuk besarkan anak-anak dia. Perempuan dalam gambar ni bernama Mary Ann Bevan dan rupa dia yang asalnya macam ni berubah semenjak dia mengalami penyakit yang dinamakan acromegaly. Penyakit ni menyebabkan otot dan tulang pada muka, tangan dan kaki Mary menjadi besar dan berubah dari bentuk asalnya. Mary lahir di London pada 20 Disember 1874 dan dia berkahwin dengan seorang lelaki bernama Thomas pada tahun 1902. Penyakit Mary ni mula berlaku tak lama selepas dia berkahwin, iaitu semasa Mary berumur 32 tahun. Pada mulanya penyakit Mary ni taklah begitu ketara, tapi makin lama bentuk muka dan badan Mary menjadi semakin tak normal dan dia sering mengalami sakit kepala yang teruk akibat dari penyakit dia ni. Malangnya pada tahun 1914, Thomas meninggal dunia secara mengejut dan Mary terpaksa mencari jalan untuk membesarkan 4 orang anak mereka seorang diri. Sebelum ni Mary bekerja sebagai seorang nurse, tapi dia telah dipecat disebabkan oleh rupa dia dan lepas pada tu dia susah nak dapat kerja baru. Jadi, Mary membuat keputusan untuk menyertai pertandingan wanita paling hodoh dan Mary mendapat tempat pertama dalam pertandingan tu. Sejak Mary memenangi pertandingan tu, dia diambil bekerja sebagai ahli sarkas dan Mary berpindah ke New York, Amerika. Penyakit Mary ni membuatkan dia sentiasa berada dalam kesakitan, tapi demi menyara 4 orang anak dia, Mary sanggup jadi bahan jenaka penonton sarkas setiap hari. Sepanjang kerjayanya sebagai ahli sarkas, semakin hari semakin ramai orang yang mengetahui kisah sebenar yang menimpa Mary. Dan disebabkan ni, akhirnya orang ramai menjadi semakin sayang dan hormat pada Mary. Mary meninggal dunia pada 26 Disember tahun 1933 ketika dia berusia 59 tahun. Jadi, Mary membuat keputusan untuk menyertai pertandingan wanita paling hodoh dan Mary mendapat tempat pertama dalam pertandingan tu. Kenapa kena ada pertandingan macam ni ya?